guys, selamat datang ke video Faz. Kali ni saya unbox Transformer Blockcase. Sekejap tak Transformer Blockcase, wow. Tidak je. Transformer Blockcase, wow. Ni ada macam robot tapi dia bagi random bagi Galaxy juga nama ni. Okey dah. Saya jual awal dah. Sampai tak pernah buat saja Blockcase. Sebenarnya saya beli kat tu saya operasi harga gelap paling RM10. Kan dah RM20 tapi mahal tapi. Okey, jom kita tengok ni. Okey. Harga gelap. Beli kat tu saya operasi yang penting buat masa kita buka. Macam mana nak buka ya. Terbuka sekali. Nama tu sekali kena. Oh, semua berlindung dengan plastik sim. Buka bahagian ni. Masih lupa kotak dia cantik. Dah dapat. Wow, okey. Lupa buka atas. Masa kita posisi dia balik. Jom buat apa dia dapat. Mana apa dia. Jom saja. Mesti Bumblebee. Bumblebee. Kita dapat Bumblebee. Dia buat asal dia dulu. Tapi malah ni dapat kereta je. Bukan dapat Optimus Prime dalam dia. Macam random lah. Susah juga nak kaji. Macam nak beli coki-coki. Apa tahu masa. Jom kita test pasang. Tak macam nak tarik dia. Pasangkan dengan dulu. Patut memang lah. Saya beli RM8. Memang dapat kecil je. Terkena. Kejap je dah siap. Dia dah siap dah. Boleh lah. Jap kena ada ni. Dah dapat sama ni Macam nak cabut macam ni. Dan juga beli banyak Transformer Blockcase ni. Nak pasang ke mana ya? Enggak ada tak manual. Alamak, tak ada manual lah pula. Macam mana ni? Atas. Tu tempat senjata je ni. Akan tutup gerakkan dia. Saya boleh gerak lah. Dah jadi. Kita sampai semua dah. Kalau boleh main Transformer Blockcase, saya boleh cari kat mana-mana je. Toys R Us, Aeon, Parkson, serta dengan kedai mana macam-macam lagi lah. Dengan kat Shopee. Dengan kedai mana macam Philip Mart, kedai biasa. Kedai department macam Philip Mart, My News dengan Speedmart, macam-macam lah. Dia boleh cari. Banyak kedai jual. Okay dah sampai juga. Bahasa kata baik. Yes.